Terpaku membisu tanpa suara dan segala. Apa petanda, apa rahsia. Untuk makluman semua, insyaAllah kita dengan Darul Ikhlas ada kerjasama dengan Yayasan Salam Malaysia, insyaAllah. Dan kita telah bagi pelepasan cukai kepada individu dan syarikat-syarikat korporat dah yang nak menyumbang. Tadi ada sahabat seorang kata tadi kalau nak sumbang tak payah, ada tax exemption, bersumbang jelah, tak ada masalah. Betul, tapi ada yang syarikat yang memerlukan, jadi kita bantu, insyaAllah. Boleh sumbang tanpa tax exemption dan boleh menyumbang juga dengan adanya resit daripada kami, insyaAllah. Sumbangan akan disalurkan terus kepada Yayasan Salam dan Yayasan Salam akan terus kepada Darul Ikhlas, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita nak buat satu program awal di mana sekarang ni tengah sibuk kan. Ramai yang kata kita nak solat subuh macam solat Jumaat. Jadi kita nak lancarkan sekali sedekah subuh. Setiap hari kita buat sedekah subuh. Alhamdulillah Darul Ikhlas juga telah kita daftarkan, ada sistem yang ada recurring payment. Recurring payment ni maknanya potongan bulanan. Pada pandangan kami, pusat tahfiz, mahat tahfiz dan sebagainya, apabila mereka buat sumbangan, jadi orang buat sumbangan biasanya one off. Sekali sumbang, lepas tu tak tahu bila lagi nak sumbang. Jadi kita ada sistem, insyaAllah boleh berurusan dengan Ustaz Kamal, boleh sumbang secara bulanan. Kita nak buat program, kita nak target dalam masa terdekat ni, kita nak 100 orang saja yang infak sehari RM1 sedekah subuh. Sebulan RM30. Kita nak 100 orang dulu. InsyaAllah kita nak 100 orang. Saya rasa kita boleh capai dalam jangka masa terdekat. Mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, mungkin sebulan. InsyaAllah kita selesaikan target yang pertama dulu. Maknanya setiap hari RM1 akan disumbangkan terus kepada Darul Ikhlas. Capaian kita mungkin insyaAllah kalau diizinkan Allah SWT, kita semua doa supaya kita boleh dapat mungkin 10,000, 20,000. Kalau dapat capai 50,000 orang terbaik, insyaAllah dalam jangka masa setahun atau 2 tahun, kita ada setiap hari sumbangan tunai ke Darul Ikhlas sebanyak jumlah yang penyumbang tu tadi. InsyaAllah sedekah subuh kita sehari RM1, insyaAllah apa yang kita minta Allah Ta'ala tunai, insyaAllah. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini dengan rendah hati melancarkan tabung infak kita sehari RM1, sebulan RM30 untuk pertubuhan Darul Ikhlas, insyaAllah. Andainya malam yang begini memberi pengertian untukku mencari hidayahmu, maka ku tak akan setulus pengampunan dan pengharapan untuk aku menebus dosa semalam. Cukup setakat ini aku merasa terasing, terhukum dalam sengsara balasan dari kehancuran yang aku ciptakan. Dan kini aku mengerti antara dosa pahala yang mana lebih utama dalam meniti kehidupan dan hari kematian. Andai malam ini satu peringatan bersyukurku pada Ilahi.